Bersama dengan Budi, sejurus selepas konsert final Seiras Irama. Inilah dia, kita nak ucapkan tahniah berjuta-juta lemon kepada Azlina yang telah berjaya menjadi juara, membawa pulang wang tunai RM20,000. Ni, kita nak tanya, RM20,000 ni nak buat apa ni? Nak bedah suara macam sebiji macam Zain Azin lah. Saya rasa saya nak Rancangan. buat doa selamat. Doa Itu yang penting. Sebab bukan senang saya nak masuk rancangan ni, memang banyak dugaan. Dan selebihnya, tengoklah kalau boleh buat single ke. InsyaAllah. Ni, beliau sebenarnya seorang peniaga online ni. Kita nak tahu sedikit jual apa sebenarnya secara online. Saya jual lens, saya jual shawl, saya jual jubah Jeddah, original Jeddah lah. Itu je lah saya jual. Macam mana boleh orang kata berniat hati untuk menyertai program ni? Ini pun sebab daripada rakan-rakan FB yang tag untuk program Seiras Irama. Sebab diorang kata saya boleh mewakili untuk ikon Kak Zain Azin, sebab diorang tahu sebab saya suka bawa lagu Kak Zain Azin. Sebab sejak saya bertanding, lagu Zain Azin memang akan saya bawa untuk ke final. Zain Azin ni, dia punya karakter, ekspresi kening dia apa semua, sejak bila boleh meniru ni? Orang pasti orang nak tahu. Sebab benda tu bukannya senang. Suara nak kena sama, ekspresi, gaya semua. So, macam mana? Confirm kena praktis banyak-banyak ke macam mana? Memang saya selalu YouTube lah. Sebab saya masuk bertanding final ke apa, saya memang tak tiru sebiji-sebiji Kak Zana. Cuma saya bawa lagu dia. So yang ini untuk rancangan Seiras Seirama. So saya kena buat secara baik, sebaik mungkin. Cara Kak Zana menyanyi, cara dia berpenampilan, penyampaian lagu semualah. Saya banyak rujuk pada YouTube. Persiapan selain daripada YouTube apa semua, mungkin ada tips-tips yang diberikan oleh Zain Azin sendiri? Hari tu ada Kak Zana datang ke studio abang saya. Dia dengar cara saya menyanyi, and then dia bagi saya tips. Dia kata kalau nak menyanyi kita kena feel and then kita rasa lagu tu kat dalam jiwa kita. And then dia kata saya jangan terlalu fikir nak menang. Hanya fikir enjoy dan bawa lagu sebaik mungkin, tu sahaja dia cakap. Tu tips dia yang dia bagi kepada saya lah itu. Okey, akhir sekali kita nak dengar suara Azlina ni. Dengan siap-siap kening dia apa semua ni. Sikit lagu daripada Azlina. Seringkali kau menepis tiap persoalan, ada sesuatu kau sembunyikan dari pengetahuanku. Itu dia suara daripada Azlina yang telah orang kata memberi tuah kepada beliau, disamakan dengan Zain Azin Seiras Irama, dan kita harapkan Seiras Irama ini dapat orang kata mendapat perhatian daripada penaja-penaja, mungkin akan menjadi lebih gah, menjadi lebih mendapat ramai lagi sponsor. Kepada anda, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Budi.com. Thank you for watching.